Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum. Jadi kita hari ni nak bertolak ke Madinah dah Ustaz. Ya. Jadi Alhamdulillah trip di Mekah Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Jemaah semua terbaik lah. Walaupun Taif 9 orang je daripada 40. Kita menyantuni jemaah. Menyantuni ya. Alhamdulillah. Tunggu vlog kita di Madinah insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kambara very Hai sekali one more. bagus Ustaz. Oh, jepret padasnya. Jepret. Yalah habibi. Yalah kembali. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh, 31 Celsius ya tengah hari ni. Jadi panas Mekah lah. Alhamdulillah USN bersama grup KU28 bagi penerbangan Syaban ya 2026. Selesai urusan di Mekah dan kita menuju ke Madinah dengan menaiki Haramain speed train Macam biasa tuan-tuan, bersama USN train all in dalam package ya. Memang ramai yang sedang berpusu-pusu menuju ke terminal. Al-maklumlah hari ni ya, naik kereta api ni menjadi satu keperluan. Ya, keperluan, bukan kehendak lagi dah, keperluan lah ni ya, kalau boleh nak sampai ke Madinah cepat, apa semua cepat kan. Jadi satu keperluan dah naik train apa semua. Dan Ramadan bakal masuk dalam 7 hari lagi InsyaAllah. USN untuk awal Ramadan terbang 25 Februari nantilah untuk awal Ramadan ya. Jadi sepanjang Ramadan USN di Mekah Madinah, jom bersama saya kita berinfak sabil. Yang nak buat sabil Ramadan ya, untuk edisi kali ni kita menyasarkan lebih 50,000 Rial Saudi untuk kutipan, dan kita akan berikan ya kepada tukang masak di Madinah, di Safrah Malaysia insya-Allah bersama USN, dan di Mekah kita akan agihkan sendirilah bersama para jemaah hari-hari ya. Setiap hari sabil ya bagi makan insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh bersama saya untuk sabil Ramadan ini insya-Allah. Yang baru sampai daripada Madinah mungkin. Al-Baik dah buka, masya-Allah. Ya. Al-Baik. Tapi filet tak ada ayam. Oh ya ke? Ayam Madinah saja. Sini filet-filet je. Ramai lah pula. Kemana sini?
Rivers punya tidak, so far okey. Saya banyak kali naik yang reverse ke belakang. Okey, alhamdulillah. Ramadan. dalam ni? Alhamdulillah. Mantap. Jangan lupa tuan-tuan, datang ke Haraman Speed Train ni mesti beli biryani ayam dia. Memang mantap. Ada repair lampu Mughadarah. Kita pergi terus ke gate ujung kali. Empat 20 ada. Boleh train ni Tujuh. penuh lah. Ah, Bola ni train. train penuh Sold out. Sold out. Itu yang tambah sabar tu. Tambah lagi train. Ya, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ya Rab. La ilaha illallah. Apa? Sama beg ni. Warna je beza. Okey. Grup kali ni agak kurang sikit bonjot-bonjot makanannya sebab dah makan awal. Grup yang belum satu itu semua bonjot. Awal satu InsyaAllah. Allah Akbar Allah. Allah Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demam haji kita ni. Ya. Kabik. Kita makan je. Tak apa. Tuan. Jemaah Tashmi travel. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ulang balik. Tak apa, 2 jam sebelum. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Platform 8. Ya Rab. Kereta api dimaklumkan ya, ditambah lagi oleh Saudi menjadikan 55 buah kereta api keseluruhannya. Dengan setiap kereta api ada 13 gerabak. Ya, ini menunjukkan kebergantungan ya orang kepada menaiki tren ini semakin lama semakin banyak. Dan baguslah ya. Kan. Patutnya kereta api macam ni lama lagi dah ada. Dulu lagi Saudi ni boleh dihubungkan dengan tren aja, senang. Jimat minyak. Daripada sini ni patutnya ada LRT menuju ke Mekah. Kan. MRT. Baguslah betul. Siapa yang 12 sini? Kiri ya, masuk kiri. USN coach 8. Coach 9. Aduh, jam. Ni coach 10. Coach 9 depan sikit. Assalamualaikum. Coach 9. Thank you. Up. 162 number train coach 9 seat 245. 245. Ini dia 245. Wah, ada meja kali ni. Ya. Yeah. Empat 20 gerak Slide. Ke belakang. Ke depan. Untuk look tolak ke depan. La ilaha illallah. Nanti dia flash. Baca doa musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Mursaha inna rabbina ghafurur rahim. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahal. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mal wal ahal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur tu. Doa tidur. Nampak kelihatan menara jam InsyaAllah ini bukanlah umrah kita yang terakhir, ziarah kita yang terakhir. Mudah-mudahan tiap tahun umrah, tiap tahun ziarah insyaAllah.
selamat sampai Madinah Al-Munawwarah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuaca malam ni di Madinah biasa-biasa je. Tak adalah kata sejuk kan. Ingatkan Madinah ni sejuk lah, 9 Celsius katanya. Tak tahulah mungkin pagi lah kot. Tapi sekarang ni rasanya macam tak sejuk. Tengok nanti berlalu lah kan. Arrivals. Ya Rab, ramai yang ke bilik ayah ni. Ya Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah. Al-Fajar. Oh, sini pada Danube Dash. Bawah tanah ni. Tapi dah kita masuk ke Mekah dulu. Mana? Oh, sana 4 orang. Oh, ya. Kita dah asyik masuk Mekah dulu. Kita tak pernah explore apa yang ada dekat Madinah ni kan. Tapi sama je. Seorang kita toilet. Ui, panas. Memang tak sejuk lah ya Madinah. Ingatkan sejuk. Bunyi macam 13 Celsius, 14 Celsius ya. Sekali tarik berhaba saja. Cuaca sekarang ni pun begitulah ya.
dah hujung-hujung Syaban ni. Lagi 7 hari ya, lebih kurang nak Ramadan. Masih lagi ya, belum tiba Ramadan pada musim sejuk. Nampaknya masih lagi dalam musim panas lah ya Ramadannya. Ala kulli hal, prepare diri, prepare kita punya kesiapsiagaan ya. Kesiapsiagaan ya, untuk kita sambut Ramadan ya, insya-Allah. Dia orang nak buka kemah untuk Ramadan. Kalau haji sini juga lah tuan-tuan, kemahnya. Ikut arahan untuk masuk ke bas. Jadi Ramadan ni pun nak dibuka lah ni. Mungkin nak disediakan juga kemah bagi menyambut Ramadan. Kalau siapa yang datang waktu maghrib ke apa semua, mungkin boleh jamu makan. Ni semua nak pergi Mekah ni, putih semua lah. Bas kita menandi